movie hantu Tembuni Berdarah. Kau tahu tak maksud Tembuni Berdarah tu apa? Tembuni Berdarah tu sebenarnya plasenta berdarah. Apa kena mengena plasenta berdarah dengan karakter Sofia Al-Barabah as Dr. Izara dalam cerita ni. Dr. Izara, seorang doktor yang sangat cantik. Dia kata cantik tu bermula dari dalaman. Sekarang ni mana tak cantik korang? Sofia Al-Barabah weh, memanglah cantik. Dr. Izara yang dikatakan sangat cantik tu kan, macam orang tengok terpikat ni yang katanya cantik dia tu daripada dalaman ni, yang sangat kaya, cantik semua yang dia ada. Tapi sebenarnya adakah dia cantik semata-mata ataupun dia ada kena mengena dengan nenek dia? Nenek dia yang ada belaan. Belaan dia tu macam saka. Sebab apa? Sebab saka dia tu bagi treatment susuk kat orang jadi cantik. Bukan saja cantik, engkau jadi kaya boleh, orang jadi suka. Semua treatment nenek dia boleh buat. Semua daripada nenek dia. Sekarang ni benda tu menghantui Izara tau lepas bertahun-tahun. Sebab apa? Sebab mungkin nenek dia tu dah nak mati, innalillah. Yang kat Izara ni jadi kerja tak kena, tidur tak lena, makan tak sedap, kejap-kejap kena kacau, tiba-tiba balik rumah makanan dah ada. Rupanya another Izara dah ada kat rumah tu. Izara apa tu? Izara hantu ke Izara gila? Jadi Izara ni kepala dia tak tentu arah. Sebab apa? Sebab dia memang tak nak menerima belaan nenek dia tu. Tapi sekarang ni kenapa belaan nenek dia tu macam tertunggu-tunggu dia kan? Nenek dia tu nak mati tak mati. Izara ni patut terima ke tak? Tapi apa kena mengena belaan tu dengan Tembuni Berdarah? Penuh dengan tanda tanya. Izara ni pernah jadi manusia tak berjaya, manusia tak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba dia jadi sangat berjaya. Dia pun ingatkan semua tu anugerah Allah. Tapi semuanya terungkap dalam cerita ni lah, korang boleh tengok. Cerita ni memang typical movie Melayu hantu. Hantu dia dalam skala 1 sampai 5 memang horror dia level 4. Buruk korang. Dan dia banyak juga dah keluar. Sikit-sikit dia dah keluar. Biasalah hantu Melayu. Yang penting cerita ni paling basic sekali, kau mudah faham. Cerita ni tak complicated. Still boleh layan siapa yang suka cerita hantu. So kalau korang nak layan cerita hantu, korang boleh pergi tengok. Yang penting Sofia Al-Barabah cantik-cantik makan benda hodoh. Dalam cerita ni je kau boleh tengok Sofia Al-Barabah macam gila. Mencari identiti kehidupan dia yang tak tenang tu. Dan juga dia makan benda-benda yang hanya dalam cerita ni je. Tak ada kat tempat lain. Boleh tengok movie ni dekat Wayang sekarang. Okay?